Hai runners, Nas nak share dengan korang iaitu perbezaan antara kasut road dan kasut trail. Okay, so kedua kasut ni ada kelebihan dan kekurangan lah. Tetapi kali ini Nas nak share korang iaitu kelebihan kepada dia punya tempat itu sendiri. Alright, so untuk kasut road ni usually kasut dia taklah terlalu banyak tapak yang bergerigi. Sebab bila kita berlari di atas jalan yang bertar, kita tak perlukan untuk grip, betul tak? Kita nakkan satu kelancaran ketika berlari. So bayangkan ini jalan kita nak berlari kan. Dia macam ini saja. Kita just stepping and kita terus angkat dan kita pergi berlari lah kan. So macam itulah kalau kita nak berlari menggunakan kasut road di atas jalan tak. So beza dengan trail pula, dia akan bergerigi. Sebab korang tahulah kan, bila kawasan berhutan, kalau kawasan hutan kan, lantai hutan tak akan rata lah kan. Ada kawasan ada yang berbatu, ada yang berpasir, ada yang bertanah. So dia banyak-banyak. So macam mana kita nak ada satu daya pegangan ataupun satu daya geseran yang kuat, bila kasut trail shoes ni akan ada tapak-tapak dia tu ada banyak bergerigi. Dia akan timbul korang. Okay, macam ni. So kasut ini adalah untuk support semasa korang berlari. So bila korang berlari tu korang boleh nak break. Dia macam sistem break lebih kurang. So dekat situlah korang boleh set lah, korang tahu dah bila nak guna. So nampak je kecil ni tapi pembawaan itu rasa berbeza bila korang berlari dengan sepatutnya lah kan. Okay, contohlah kan, korang berlari road 20 km, korang lari trail 20 km. So 20 road dengan 20 trail sebenarnya memang berbeza. Korang akan rasalah dia punya keperitan trail tersebut. Okay, cumanya poin Nas kat sini, korang kena tahu pilihan kasut juga. Itu yang jauh lagi penting sebelum korang mulakan training. Okay, so, Nas juga teringatlah, sebenarnya Nas masa peringkat awal dahulu pun Nas semasa berlari trail running pun Nas pakai kasut biasa je korang. Nas pakai kasut road je. Cumanya kalau pakai kasut road dekat kawasan yang kawasan hutan lah kan, korang akan memang mudah untuk tergelincir, mudah untuk tersadung dan sebagainya. Sebab memang tak sesuai korang. Memang tak cantik lah kalau kasut road untuk lari di kawasan hutan. So bila korang mula nak fokus lari trail running, korang cuba untuk spend duit korang untuk beli satu pasang kasut yang harga mampu milik terlebih dahulu. Korang rasalah perbezaan kasut road dekat kawasan hutan, kasut trail yang agak murah. Nanti bila kau nak beli yang lagi mahal, kau tahulah betapa selesa je korang. So korang nak tahu trail macam mana. Okay, sebab trail running ni sebenarnya semasa video ni rekod, memang tengah famous event trail running. Trail running ni macam mana? Okay, dia macam berlari tapi di kawasan hutan lah. Dia macam kena laju lah korang. Berbeza dengan hiking lah. Kalau hiking ni kita akan rehat, tidur, akan bermalam. Kalau ni kita akan bergerak, selagi boleh gerak kita gerak. Okay, itulah fahaman Nas untuk setakat ini berkaitan dengan trail running. So kalau korang dekat mana di luar sana berminat untuk nak join trail running, memang korang kena spend duit sedikit untuk beli kasut yang sesuai supaya korang punya keselamatan itu terjaga. Contohlah kan korang berlari di kawasan yang tepi gaung, ataupun memang nak jatuh korang. So kalau korang ada kasut yang trail, korang ada sistem brake yang ada pada kasut tersebut. Kalau kasut road, korang akan mudah untuk tergelincir ataupun tersadar dan sebagainya. So jumpa lagi korang pada lain hari. Bye bye. Assalamualaikum.